Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah jiwa Anda mendengar persoalan? Adakah seorang anak luar nikah dibenarkan berkahwin dengan lelaki yang menjadi bapa biologinya? Persoalan ini sering menimbulkan kekeliruan kerana melibatkan nasab, hukum syarak dan hubungan kekeluargaan. Dalam video ini kita akan membincangkan pandangan para ulama berdasarkan Al-Quran, hadis dan hukum fiqh dengan penuh adab serta berhati-hati. Pastikan Anda menonton sehingga selesai agar tidak tersalah faham dalam memahami hukum Islam. Berzina dengan seorang perempuan dan menyebabkan kelahiran seorang anak daripada perzinaan tersebut. Bolehkah lelaki tersebut mengahwini anak luar nikah tersebut? Anak itu perempuan lah. Maka jawapannya berdasarkan 3 keadaan berikut. Keadaan yang pertama, sekiranya lelaki itu selepas dia mengetahui bahawa perempuan yang dia berzina itu telah mengandung atau hamil dan dia tidak bertanggungjawab untuk mengahwini perempuan tersebut. 20 tahun kemudian, anak luar nikah tersebut, perempuan, cantik, segak, maka lelaki ini ajak berkahwin. Sedangkan perempuan tu benih daripada lelaki tersebut lah. Dia anak luar nikah. Maka jawabnya, boleh dan harus bagi lelaki tersebut mengahwini anak luar nikah tersebut. Keadaan yang kedua pula, lelaki tersebut setelah dia berzina dengan perempuan itu, setelah dia mengetahui keadaan perempuan itu hamil, ataupun lepas daripada beranak pun tak apalah, dia bernikah dengan perempuan itu. Tetapi selepas daripada pernikahan, dia menceraikan perempuan itu, atau perempuan itu mati, sepanjang tempoh perkahwinan yang sah itu, mereka tidak pernah bersetubuh. Maka, lelaki ini harus berkahwin dengan anak luar nikah tersebut. Yang mana orang panggil dia sebagai bapa biologi, harus menikah. Bagi 2 keadaan yang saya sebutkan tadi ini, jika dia telah menikah dengan anak luar nikah tersebut, maka perempuan yang dia telah berzina itu menjadi ibu mentuanya. Menjadi mahram kerana telah menjadi ibu mentuanya. Keadaan yang ketiga, seorang lelaki yang telah berzina sehingga menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak luar nikah, dia berkahwin juga dengan perempuan itu. Dan selepas perkahwinan yang sah itu berlaku hubungan kelamin. Lepas itu, dia menceraikan perempuan itu. Setelah diceraikan, atau perempuan itu mati, maka anak luar nikah itu haram dikahwininya. Alasannya kerana dia telah mensetubuhi ibu anak luar nikah itu melalui perkahwinan yang sah. Itu sikit penjelasan yang dapat saya huraikan berkaitan dengan harus atau tak harus seorang lelaki berkahwin dengan anak luar nikah hasil daripada perzinaannya dengan ibu anak luar nikah tersebut. Wallahu alam. Okay. Kemudian dapat anak, adakah sah nikah dengan anak dia? Okey, sebelum dilanjut, kalian sudah paham tidak mengenai jawaban dari Ustadz barusan? Mungkin sekarang kita lanjutkan untuk mendengarkan bagaimana tanggapan penjelasan dari Ustadz Azhar Idrus mengenai bagaimana hukum anak luar nikah berkahwin dengan bapaknya. Apakah sah, apakah boleh, atau ditolak, atau bagaimana? Jom kita simak penjelasan dari Ustadz Azhar Idrus. Tapi saya taklah kahwin dengan mak anak itu. Baik, seorang laki-laki berzina dengan perempuan, lalu dapat anak, anaknya perempuan. Bapa zina tu boleh tak kahwin dengan anak zina? Faham lagi soalan? Okey, anak itu tidak dibinkan kepada bapa. Orang ditanya Nabi, keturunan mana anak zina ni? Nabi jawab, al-waladu lil firash, anak zina keturunan sebelah mak. Okey, anak zina sahih sebelah mak. Jadi kalau mak mati, anak zina tu dapat persaka macam anak yang lain. Ingat anak zina dia ada mak dia, betul tak? Mak dia tu mak betul. Yang tak betul ialah bapak dia, bukan bapak dia. Okey? Mak tu keturunan dia. Mak kepada mak zina tu tok dia yang sahih. Adik-beradik mak zina tu bapa saudara anak zina. Faham lagi? Dia hanya kena sebelah mak, tidak ada sangkut paut sebelah ayah. Okey? Jelas? Okey, jelas. Sebab tu ada datanglah perselisihan ulama
apabila anak itu sudah tidak diiktiraf, sekarang kita panggil anak tak sah taraf, boleh tak bapa yang zina dulu kahwin dengan anak? Al-khuruju minal khilafi mustahab, sebaiknya kita keluar dari khilaf ulama, iaitu jangan berkahwin. Kerana sebagian ulama memasukkan anak zina itu dengan bapa zina seperti anak tiri, iaitu orang yang sudah kita setubuh mak dia. Bila kita sudah setubuh mak dia, walaupun dalam haram, maka jadi haram pula anak itu. Batu orang hubungkan anak zina itu dengan laki-laki zina seperti anak tiri. Faham tak lagi? Jadi anak tiri boleh kahwin tak? Tak boleh kahwin. Bapa tak boleh kahwin? Kerana kita jimak mak dia. Faham tak lagi? Tapi kalau kita tak jimak mak, boleh tak kahwin? Boleh kahwin. Kita kahwin dengan janda, dia ada anak puang. Faham tak lagi? Kita tak nak jimak mak tu, kita tengok ada anak puang, kita cerai mak, nikah dengan anak, sah. Kalau muka tak malu lah. Tapi sah. Bila sah? Sebelum menjimak mak. Dan menjimak mak dia, walaupun tak ada semini, tak lagi. Hukumnya anak itu sudah anak tiri. Haram kahwin sampai kiamat. Oke, intinya Ustadz Azhar menjawab, diusahakan jangan menikahi anak hasil luar nikah untuk dikawinkan oleh bapak yang menghamili emaknya. Kemudian anak tersebut anak siapa yang benar? Jadi anaknya masuk ke emaknya atau ibunya. Jadi beliau Ustadz Azhar mengatakan bahwasanya lebih baik jangan dinikahi, ya tidak boleh. Kenapa? Karena status anak yang luar nikah itu, hasil anak luar nikah itu sama halnya seperti anak tiri. Sedangkan kita sudah mengetahui bahwasanya kita seorang bapak dilarang, hukumnya dilarang untuk menikahi anak tiri. Jadi status anak tersebut apabila dikahwinkan oleh bapak yang menghamili ibunya, itu statusnya adalah bagaikan anak tiri. Lebih baik jangan. Jadi seperti itu. Apakah hukum anak luar nikah berkahwin dengan bapaknya? Benda ni betul berlaku. Betul ke? Berlaku di mana ni? Dia perleh lah. Dia perleh, kita tak benarkan. Di dalam mazhab Syafi'i, pendapat mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, dia memang benarkan. Kerana dia menyatakan anak luar nikah tu tak ada hubungan dengan bapak dia yang luar nikah. Bapak dia lah, walaupun bapak tu bapak biologi dia, tapi tak ada nilai hubungan. So kalau dia menikah dengan bapak dia pun boleh. Itu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Pandangan ini dengan menghormati Imam Syafi'i lah. Pandangan ini telah dikritik oleh banyaklah para ulama daripada mazhab-mazhab lain, yang dianggap sebagai tidak munasabah untuk membenarkan hal yang seperti itu. Sebab tu bila kita mengaji kita fiqh dalam mazhab Syafi'i, saya rasa ingat Hak Jakim keluar pun sama juga, saya ingat pun menyebut hal yang sama, boleh kahwin balik dengan anak tu. Kerana atas dasar pandangan dalam mazhab Syafi'i. Banyak para ulama dalam berbagai mazhab menyebut, masuk Syekhul Islam menyebut di dalam Al-Fatawa Al-Kubra, di dalam Islam ini, kalau sekiranya anak susuan, kita tak boleh kahwin. Kerana dia menyusu bukan dengan kita lelaki, dia menyusu dengan bini kita. Bini yang mana susuan tu disebabkan kita lah. Kan? Kita tak boleh kahwin dengan anak susuan kita. Adik-beradik susuan, kita tak boleh kahwin. Dia menyusu dengan mak kita. Ataupun dia menyusu dengan perempuan yang sama kita menyusu dengannya. Sama ibu susuan, kita tak kahwin. Kalaulah kerana susuan Islam tak benarkan, kata Ibn Taymiyah, bagaimana untuk kita benarkan berkahwin dengan bapak sendiri? Hanya memanglah dia salah kerana tak akad nikah, tapi hakikatnya dia adalah bapak dari segi biologinya. Maka pandangan ini dianggap tidaklah kuat untuk diikuti. Kalau saya bawa kes ni ke sini, kita tak akan benarkan. Ada pandangan-pandangan yang macam saya sebut dalam mazhab Syafi'i, dalam Asnal Matalib,
Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, alim kabir, alim besar mazhab Syafi'i. Tetapi dia menyebut pandangan ni pandangan mazhab. Isteri tidak boleh keluar untuk menghadiri jenazah sekalipun bapak dia dan anak dia jika tidak diizinkan oleh suami. Okey. Ini dalam pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tak apalah pendapat dalam mazhab. Sebab itu kita di Perlis ni, mazhab kita hormat semua. Tapi kita memilih qaul. Kerana apabila kita tak memilih mazhab pandangan berkenaan daripada mazhab Syafi'i, bukan bererti kita telah tolak ulama. Kerana majoriti ulama yang lain tak benarkan. Mereka pun ulama. Imam-imam mazhab juga. Imam Syafi'i hebat. Ilmu dia hebat. Tak dinafikan. Kecemerlangan dia hebat. Banyaklah pendapat dia yang benar. Kan? Yang tak terlawan oleh orang lain. Namun, tidaklah semua benda yang... Macam Abu Hanifah tadi. Dia hebat. Tapi dia kata boleh baca Quran dalam bahasa Parsi. Dia pun orang Parsi, ya. Kan? Tapi pendapat ni tak kuat lah kalau nak ikut. Kacau kalau orang Parsi baca bahasa Parsi. Sekali kita pun nak minta baca bahasa kita pula. Yang Persatuan Melayu ke apa. Jadi ini tidak mungkin. Jadi Dr. Maza menjawab, beliau mengutip dari perkataan dari pandangan dari Imam Syafi'i bahwasanya bapak tersebut boleh menikahi anak hasil luar nikah yang pernah dikandungi. Jadi boleh. Tetapi menurut Dr. Maza, pendapat tersebut ditentang oleh banyak ulama mengenai pandangan dari Imam Syafi'i. Nah, kemudian kalau kita menolak pandangan tersebut, yang mana pandangan tersebut datangnya dari Imam Syafi'i, maka bukan berarti kita tidak meyakini atau meremehkan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Kita sudah sepakat bahwasanya Imam Syafi'i ini salah satu ulama yang masyhur. Tentunya banyak sekali ilmu-ilmu yang dimilikinya, juga termasuk banyak juga karya-karyanya, dan banyak juga ilmu-ilmunya yang digunakan oleh para umat Islam pada saat ini. Jadi meskipun Imam Syafi'i memperbolehkan menikahi anak tersebut, majoriti ulama itu menolak dan tidak, atau istilahnya menentang dalam pandangan Imam Syafi'i tersebut. Bukan berarti meremehkan ilmunya, bukan berarti meragukan keilmuannya, tidak. Jadi lebih baik kita tinggalkan hal-hal kejadian tersebut atau tidak menikahi anak tersebut meskipun hasil dari hubungan gelap di luar nikah. Itu inti penjelasan dari Dr. Maza. Soalan bertanya mengenai ada seorang pasal ni telanjur lah kita kata, telanjur, maka boleh anak. Sebelum daripada anak tu lahir, dia berkahwin. Apabila berkahwin, maka boleh anak lah. Kerana sebelum daripada kahwin tu boleh anak dah. Maka apabila ada anak, zina dia lah. Maka apabila nak berkahwin, dia sekarang tidak ada kuasa wali sebab hasil anak itu sebelum daripada dia berkahwin. Mazhab Syafi'i, anak ini dinisbah kepada perkahwinan. Wali. Tidak nisbah kepada persetubuhan. Mazhab Hanafi, anak dinisbah kepada persetubuhan. Kalau awak yang setubuh dengan dia, sekalipun awak tak pernah berkahwin dengan ibu dia, itu anak awak. Tak boleh berkahwin dengan dia. Tetapi mazhab kita, mazhab Syafi'i, anak dinisbahkan kepada perkahwinan. Sekalipun itu anak dia yang berzina dengan perempuan itu, dan hasil itu anak perempuan itu anak dia, apabila dia bernikah dengan dengan ibu dia, maka kalau anak tu boleh berkahwin dengan dia. Boleh berkahwin dengan dia. Tetapi kalau dia setubuh ibu, jadi anak tiri dah, tak boleh berkahwin juga. Nampak, dah lebat anak tiri pula. Apabila lagu tu perempuan anak dia, anak zina dia nak berkahwin, maka dia bukan wali. Maka apabila lagu tu wali jadi naik kepada kuasa wali hakim. Ya kaedah dia, Nabi kata
Al-hakimu waliyu lima la waliyalah. Nabi kata hakim ini wali kepada orang yang tidak ada wali. Berarti misalnya kota tinggi ni. Hakim akan jadi wali kepada perempuan, anak-anak dara yang tidak ada wali, semua di bawah jajahan dia, kuasa dia. Mana-mana lelaki nak mengambil anak dara kawasan ni, mesti berjumpa dengan dia dan dia akan suruh wali. Apabila lagu tu, dialah jadi walinya. Maka untuk menutup aib, dia suruh ke kuasa wakil, kuasa wali dia kepada kepada ayah lah, kepada lelaki ni. Okey, hukum dia sah, tak ada masalah apa. Cuma dia wakil wali lah. Saya wakil wali, saya gini. Begitulah lah. Terik nak siwi nampak. Ayah dia sikit akak. Padahal ayah dia bukan ayah dia pun. Dia wali ke, dia nikah ke perempuan itu atas nama wakil, bukan dia wali pun. Sebab dia bukan ayah. Maka dia wakil wali hanya nak menutup aib orang. Dan sunat benda-benda macam ni kita tutup ke. Kesilapan orang mungkin terlanjur. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabatku semuanya. Ada satu persoalan dalam perbahasan fiqh yang mungkin kedengaran sangat mengejutkan. Bahkan sukar diterima oleh akal kita. Persoalannya, bolehkah seorang anak perempuan yang lahir di luar nikah berkahwin dengan lelaki yang menjadi bapak biologinya? Jawaban pada persoalan ini ternyata bukan sekedar boleh atau tidak boleh. Ada perincian, ada perbezaan pandangan ulama, dan yang lebih penting, kita perlu memahami bagaimana para ulama membahaskan isu ini berdasarkan konsep nasab, perkahwinan, dan hubungan mahram. Dalam perbahasan yang kita dengar, disebut bahwa dalam mazhab Syafi'i, anak yang lahir daripada zina tidak dinasabkan kepada lelaki yang berzina dengan ibunya. Nasabnya dari sudut hukum dikaitkan kepada ibunya. Sebab itu dalam perbahasan fiqh klasik muncul satu pandangan yang mengatakan bahwa lelaki tersebut tidak mempunyai hubungan nasab yang diiktiraf secara syarak dengan anak itu. Daripada prinsip inilah lahir pandangan yang membenarkan perkahwinan tersebut dalam keadaan tertentu. Tetapi disinilah kita perlu berhenti sekejap. Adakah kerana sesuatu pandangan itu terdapat dalam kitab fiqh, maka kita terus mengambilnya tanpa melihat pandangan ulama yang lain? Jawabannya tidak semudah itu. Terdapat ulama daripada mazhab dan pendekatan lain yang mengkritik pandangan tersebut. Mereka melihat bahwa lelaki itu tidak merupakan bapak biologinya, walaupun hubungan nasabnya tidak diiktiraf dari sudut hukum syarak. Antara hujah yang dibincangkan ialah persoalan hubungan kekeluargaan dan kemudaratan yang mungkin timbul jika perkahwinan seperti ini dibenarkan. Lebih-lebih apabila kita bercakap tentang maruah keluarga, fitrah manusia, dan penjagaan keturunan. Sebab itu, dalam perbahasan kali ini, kita dapat melihat satu perkara yang sangat penting. Tidak semua perbezaan pendapat fiqh bermaksud kita boleh memilih pandangan yang paling mudah mengikut kehendak sendiri. Ada pandangan ulama yang membenarkan dalam keadaan tertentu, tetapi ada juga ulama yang mengambil pendirian lebih berhati-hati dan tidak membenarkannya. Maka, apabila berlaku perbezaan seperti ini, kita perlu memahami istilah khilaf ulama. Khilaf bukan bermaksud semua pendapat mempunyai kedudukan yang sama kuat. Dan bukan juga bermaksud kita bebas mengambil mana-mana pendapat tanpa melihat dalil, konteks, dan keputusan pihak berautoriti. Dalam isu yang sangat sensitif seperti ini, perkara yang paling penting ialah jangan membuat keputusan sendiri hanya berdasarkan satu potongan ceramah atau satu video di media sosial. Jika benar-benar berlaku kes seperti ini, rujuklah kepada mufti, pejabat agama, atau mahkamah syariah di negeri masing-masing. Karena hukum fiqh yang dibincangkan dalam kitab-kitab klasik dan pelaksanaan hukum dalam sistem undang-undang sesebuah negara adakah perkara yang perlu dilihat dengan teliti. Ada satu lagi perkara yang sangat penting untuk kita fahami.
anak yang lahir di luar nikah tidak menanggung dosa ibu bapaknya. Ini jangan sekali-sekali dilupakan. Kesalahan zina adalah dosa orang yang melakukannya. Anak yang lahir selepas itu tidak memilih untuk dilahirkan dalam keadaan tersebut. Jangan karena status kelahirannya kita menghina, memalukan, atau merendahkan dirinya. Islam tetap menjaga maruah manusia dan mengajar kita supaya tidak menzalimi orang yang tidak bersalah. Jadi, apabila kita membincangkan isu anak luar nikah, jangan sampai perbincangan hukum berubah menjadi penghinaan terhadap individu. Kita boleh membincangkan hukum dengan tegas, tetapi tetap menjaga adab. Dan pada masa yang sama, kita juga perlu berhati-hati apabila menggunakan istilah seperti anak zina. Istilah tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk memandang rendah seseorang. Yang berdosa ialah perbuatan maksiatnya, bukan seorang bayi yang lahir tanpa memilih keadaan tersebut. Kesimpulannya, isu anak luar nikah berkahwin dengan bapak biologinya memang mempunyai perincian dalam kitab fiqih dan terdapat perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Ada pandangan dalam mazhab Syafi'i yang dibincangkan dalam video tersebut. Namun terdapat juga ulama lain yang tidak membenarkannya dan menganggap pandangan tersebut tidak kuat untuk diamalkan. Maka kita jangan mudah berkata, ulama kata boleh, jadi terus boleh. Dan jangan juga berkata, saya tidak suka pendapat itu, maka semua ulama yang mengatakan demikian adalah salah. Sebaliknya, kita perlu menghormati khazanah ilmu fiqih, memahami sebab berlakunya khilaf dan merujuk kepada pihak berautoriti apabila berhadapan dengan kes sebenar ini. Inilah adab kita terhadap ilmu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.